Ini ialah gadget yang tak ada siapa pun minta, tetapi ia wujud. Sebab ini ialah gabungan kamera digital dan juga handheld fan. So ini ialah Gojodok handheld camera fan. Bentuk dia ni memang cool lah. Dia macam DJI Osmo Pocket lah. So ni mungkin lah saya punya teori paratau. Adalah beberapa vlogger kan, dia suka pakai Osmo Pocket tu. Tengah rekod tu mungkin tengah panas kan. So diorang tak ada kipas. So kipas pun diorang kena pegang asing lah. So pegang satu Osmo Pocket, satu pegang kipas. Gojodok pergi gabungkan kedua-dua sekali. Rakamlah sambil dapat kipas. So battery capacity dia ialah 2500 mAh. Dia punya user manual. Dan ini camera fan lah. Dan ini sambil berwarna orange. Sebab warna orange memang agak striking. Juga korang akan dapat sekali lanyard USB-C, USB-A cable. So ini bentuk dia punya camera fan dia. Sebiji. Okay, sebiji macam Osmo Pocket lah. So kat bahagian depan sini dia punya screen display dan ada button, okay, button control kat sini. Tepi ni ada dia punya tambah tolak ni. Ini untuk dia punya fan speed lah, untuk korang nak control, dan juga dia punya on button. So nak kuatkan kipas je, tekan tambah. Kipas je biasa je, tak laju sangat pun. Dan ni paling laju ni 100 ni. Dia punya kepala ni actually korang boleh pusing cuma 180 darjah sajalah. So which mean korang punya kamera ni boleh pusing direct ke depan lah untuk dapatkan selfie footage. Tapi dia tak boleh tiltkan atas bawah. Dan belah tepi ni ada dia punya slot untuk letak SD card dan juga ada USB-C. Kan butang ni lama-lama. Rekod, tekan saja butang rekod ni dan dia akan terus rekod lah. Guys, sekarang ni saya tengah guna Gojodok handheld camera fan. Dan sekarang ni saya gunakan sekali dia punya mikrofon. So adakah mikrofon dia pun okey, boleh komen di bawah. Dan seperti juga kalau korang nak tukar mode, dah ada camera mode, tekan saja butang M kat sini. Ada akan tukar ke camera mode. So kita try ambil gambar sikit. Ambil gambar objek pula tengok. Jadi guys, itu dia Gojodok handheld camera fan. Harga dia bawah 100 saja, tak termasuk SD card. Bagi saya produk ni memang unik lah. Cuma saya tak pasti berapa besar niche orang nak beli fan plus dengan digital camera. Jadi kalau korang salah satu niche untuk produk macam ni, boleh dapatkan sekarang.